Anwar Ibrahim pernah tuduh Perikatan Nasional dapat dana judi. Tetapi rupa-rupanya orang PKR sendiri yang selama ini mendapat habuan dari dana judi. So, Anwar Ibrahim, anda nak kata apa sekarang? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabiari sekalian. Kita semua tahu, awal-awal ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau telah menuduh Perikatan Nasional mendapat keuntungan dana daripada judi. Tapi itulah, sampai sekarang benda itu tidak pernah terbukti, sampai sekarang tidak ada siasatan sebagainya. Bahkan Ustaz Ahmad Farid Syari pernah bertanyakan dalam Parlimen tentang status siasatan tentang benar atau tidak Perikatan Nasional ini mendapat dana dari dana judi. Menteri Undang-Undang iaitu Azrina Osman Said kata SPRM tidak pernah membuka siasatan tentang perkara itu. Tetapi benda itu tidak pernah menghalang geng-geng PKR ini, geng-geng Pakatan Harapan ini daripada mengkutuk, daripada mengkritik, daripada memeli, menghina PAS dan juga Perikatan Nasional. Konon-kononnya sembanglah nak tutup judi dan sebagainya, tapi korang sendiri dapat dana judi. Apa hujah mereka? Hujah mereka ialah ketika zaman PN menjadi kerajaan, Tengku Zafrul Aziz telah menaikkan special draw judi daripada 8 kali pada ketika itu ke 22 kali. Sebelum Anwar Ibrahim bertindak menurunkannya kembali kepada 8 kali cabutan ketika beliau mula-mula berkuasa. Itulah bahan anak-anak papa, para walanan wala cukai ini untuk mengutuk PAS dan sebagainya. Padahal kita khabar dah, Tengku Zafrul membuat tindakan secara unilateral, tak pernah masuk dalam kabinet. In fact, Anwar Ibrahim sendiri mengaku, andai katalah kalau benda ini dibawa masuk ke dalam kabinet pun, pasti PAS akan membantah. Tetapi mereka tak puas hati, mereka tetap kata, PAS kau sembang dan tutup judi sebagainya. Dulu masa kau jadi kerajaan, apa kau buat? Kau dapat naikkan 22 kali judi dan sebagainya. Macam-macam lagi tuan-tuan sekalian, kutukan dan hinaan mereka terhadap PAS dan juga Perikatan Nasional. Tetapi, pendedahan yang bakal saya utarakan kepada anda ini tuan-tuan sekalian, yang bakal saya sampaikan kepada anda pada malam ini, memang menunjukkan dan membuktikan insyaAllah yang sebenarnya bukan PAS atau Perikatan Nasional yang mendapat dana judi, tetapi salah seorang pimpinan PKR dipercayai mendapat keuntungan daripada judi ini. Sebelum itu tuan-tuan dan puan sekalian, benda ini sebenarnya telah tersebar dekat WhatsApp, telah tersebar dekat Facebook, telah tersebar dekat Threads. Maknanya benda ini bukan satu benda yang saya plug in from nowhere, tetapi memang tengah dibincangkan dengan hangat dekat semua social media yang lain. Tetapi saya tahu mungkin ada di antara anda yang terlepas pandang perkara ini, maka saya bawakan kepada anda. Dan untuk memulakan cerita kita tuan-tuan dan puan, saya ingin memperkenalkan kepada anda kepada Yang Berhormat Sim Chon Siang. Siapakah Yang Berhormat Sim ini? Sim Chon Siang ini tuan-tuan dan sekalian merupakan adun Teruntum. Teruntum ini merupakan salah sebuah dun dekat Negeri Pahang yang berada dalam Parlimen Bentum kalau tak salah saya kan. Di mana beliau ini kalau tidak menjadi kesalahan saya telah menjadi adun dekat kawasan tersebut sejak 3 penggal yang lepas. Dan untuk sekarang ini beliau telah dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri Pahang, memegang portfolio pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Negeri Pahang sejak Disember 2022. Bermaksud Sim Chon Siang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian bukan sekadar adun biasa, tetapi beliau juga merupakan Exco Kerajaan Negeri, mengangguntai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan sebagainya. Kiranya he is one of the decision makers. He is not only a lawmaker, he is also one of a decision makers. Nampak tak kat situ tuan-tuan sekalian? Maknanya Sim Chon Siang ini bukan kaleng-kaleng dan dia datangnya dari parti PKR. Merupakan salah seorang daripada pimpinan PKR Negeri Pahang. Kenapa saya sebut nama dia? Sekarang saya nak bawakan kepada anda tentang satu premis judi berlesen ramalan nombor 4 digit yang terletak dekat Bentong. Setepatnya dekat Personal Height Bukit Tinggi Bentong. Okey, kenapa saya nak bawa tentang kedai judi berlesen ni pula? Kedai judi berlesen ini tuan-tuan dan sekalian, nama kedainya ialah 7777 Prediction Shop. Lagi sekali saya ulang, nama kedai ini ialah 7777 Prediction Shop. So, apakah nature of business perniagaan 7777 Prediction Shop ini? Nature of business dia tuan-tuan sekalian ialah ejen nombor ramalan. Maknanya senang cerita nombor ekor lah kan. So, lesen yang tertera untuk premis perniagaan ini
ialah dari 1 September 2025 hingga 30 November 2025. Okey, ini lesennya dekat sini lah. Apa kaitan pula kedai ini dengan SIM Chon Siang? Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, SIM Chon Siang ini berdasarkan kepada penyata kepada dokumen lesen yang dikeluarkan oleh Majlis Perbadanan Bentong, beliau ini merupakan pemilik atau penama bagi perniagaan 7777 Prediction Shop ini. Bermaksud lesen untuk kedai judi ini diletakkan di bawah nama SIM Chon Siang. The very same person. Tuan-tuan dan sekalian, dengan Yang Berhormat SIM Chon Siang Adun Teruntum. Nampak kat situ tuan-tuan sekalian, apakah kaitan SIM Chon Siang dengan kedai judi ini? Dalam bahasa mudahnya, saya tadi ceritakan secara detailkan dia punya kerangka dia semua. Bahasa mudahnya, SIM Chon Siang dipercayai merupakan pemilik ataupun pengusaha ataupun penama bagi kedai judi nombor ekor ini. Okey, adakah salah untuk beliau memiliki sebuah kedai ekor? Adakah salah untuk dia memiliki sebuah kedai judi? Dia itu bukan Islam, dia itu bukan Melayu. Sekarang ini bukan isu Islam atau Melayu, tuan-tuan dan sekalian. Itu tak ada isu pun. Dia nak buka kedai judi ke? Dia nak buat agensi judi paling besar-besaran ke? Kalau dia ada duit, pandai-pandai dia lah kan dia nak buat. Kalau dia buat lah kan sebab dia bukan beragama Islam. Sekarang ini isu utamanya ialah tentang tadbir urus. Tentang governance. Sebab apa tahu? Benda ini, bila beliau menjadi penama atau pemilik kepada perniagaan judi ini, dia akan ada satu konflik kepentingan. Kepentingan perniagaan seorang anggota kerajaan. Sekarang kita nak cerita tentang konflik of interest. Sebab, bila seseorang itu menjadi exco, dia bukan lagi sekadar macam seorang ahli perniagaan biasa. Dia bukan juga seorang adun biasa. Dia duduk dalam MMKN, saya sebutkan tadi. Dia sekarang ini bukan lawmaker saja, tetapi dia ialah decision maker. Dia duduk dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dia ada sebahagian daripada badan yang membuat keputusan-keputusan terkait kerajaan. Dan apa-apa keputusan kerajaan akan menjadi polisi kepada PBT. Nampak tak kat situ? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Perlembagaan Persekutuan dengan jelas mempunyai peruntukan yang khusus mengenai dengan anggota-anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang masih mempunyai kepentingan dalam mana-mana perniagaan. Ini bukan cerita tentang nombor ekor saja tahu. Ini dalam mana-mana perniagaan yang berlesen sebagainya, yang ada premis ke apa-apa ke, anggota MMKN, mereka ini ada satu peruntukan khusus berkenaan dengan kepentingan mereka dalam perniagaan-perniagaan seperti itu. Di mana dekat jadual ke-8 subsection 2-B, antara lain tuan-tuan sekalian menetapkan bahawa seseorang anggota exco tidak boleh mengambil bahagian dalam keputusan MMKN berkaitan dengan perniagaannya atau keputusan yang mungkin menyentuh kepentingan kewangannya. So, sekarang ini contoh mudah lah kan. Let's say lah, kalau kerajaan negeri nak buat keputusan nak reprimand ataupun nak mengenakan denda ke apa-apa kepada perniagaan 777 Prediction Shop ini kerana melanggar peraturan PBT sebagainya. Kerajaan negeri nak ambil tindakan. Tapi, SIM Chon Siang ini berada dalam mesyuarat MMKN. Jadi, adakah dia akan membenarkan tindakan diambil terhadap perniagaan dia? Atau dia akan cuba halang dan sebagainya sebab dia pemilik perniagaan itu dan dia duduk dalam mesyuarat MMKN. Jadi tidakkah itu akan berlaku konflik of interest, tuan-tuan dan sekalian? Nampak tak? So, soalan kita kepada YB SIM Chon Siang ini secara asasnya dan juga kepada Kerajaan Negeri Pahang secara khususnya, jika benarlah kan, kita bukan tuduh apa-apa. Sekali lagi, nampak macam dia, rupa macam dia, tapi tak tahulah kan? Macam ya, macam tak. So, andai katalah kalau mereka ini ialah orang sama. Pemilik perniagaan 7777 Prediction Shop itu dan juga YB Teruntum ialah orang sama, maka kita nak tanya beberapa persoalan kepada YB tersebut dan juga kepada Kerajaan Negeri Pahang. Yang pertama, adakah kepentingan dalam perniagaan ini telah diisytiharkan kepada Kerajaan Negeri ketika beliau menjadi exco pada tahun 2022 itu? Atau bagaimana? Kita nak tahu juga, dia dah declare ke belum tentang kepentingan dia dan perniagaan tersebut? Kalau dia tak declare, then masalah lah kan kenapa tak declare. Tetapi kalau dia dah declare, then kenapa still dia ambil sebagai exco? Yang pertama. Soalan kedua, adakah kepentingan ini telah dimasukkan dalam mana-mana pengisytiharan harta atau kepentingan beliau? Sebab mana-mana orang dalam politik ini kan dapat jadi adun ke exco apa-apa ke, dia kena isytihar harta. Dia kena isytiharkan kepentingan. Nampak? Supaya nak mengelakkan daripada rasuah lah, tentang tata kelola dan sebagainya.
So, adakah dia dah isytiharkan semua ini ataupun belum? Soalan ketiga, sepanjang menjadi Exco sejak Disember 2022, pernah atau tidak beliau hadir atau mengambil bahagian dalam mana-mana mesyuarat berkeputusan MMKN yang menyentuh tentang premis perjudian kedai nombor ekor ramalan macam dia punya tu, lesen ataupun apa-apa saja dasar yang boleh memberikan kesan daripada kepentingan perniagaan beliau. Yang ini nak tahu juga, ini yang saya cakap tadi, akan berlaku conflict of interest. Let's say kalau kerajaan negeri nak ambil tindakan ke apa-apa ke terhadap 777 franchise shop ataupun untuk kedai ekor lain for that matters kan. Adakah dia akan masuk campur? Adakah dia akan terima syuarat? Adakah dia akan buat keputusan dan sebagainya? Itu soalan ketiga. Soalan yang keempat, kalau pernah dibincangkan lah kan, kita ambil betul keadaan kalau benda itu pernah dibincangkan, adakah beliau mengisytiharkan kepentingannya itu dan menarik diri daripada keputusan tersebut? Maksudnya, katalah kalau ada mesyuarat yang terkait dengan keputusan yang ada kena-mengena dengan isu perjudian lesen ke apa-apa whatever yang akan tersentuh secara langsung perniagaan nombor ramalan itu, ada tak dia kata, oh aku tak boleh nak masuk mesyuarat ini sebab aku ada kedai nombor ekor, so aku tarik diri, aku tak boleh bersama-sama korang buat keputusan, apa keputusan mesyuarat aku sokong. Ada tak dia cakap macam tu atau bagaimana? So, itu je yang kena tanya. Kita tak adalah dalam video ini tuan-tuan sekalian, saya tak kata yang beliau ini melakukan kesalahan tata kelola. Saya tak kata beliau ini rasuah. Saya tak kata beliau ini sakau. Saya tak kata beliau ini apa-apa lah kan yang negatif ke apa-apa ke. Cuma sekarang ini ialah isu tadbir urus. Dan masalahnya sekarang ini, dokumen ini ada. Dokumen ini wujud. Jenis lesen itu dah terang-terang kata macam tu. So, secara asasnya, kalau nak ikutkan tarikh lesen yang tahun 2005 tu, ketika lesen itu dikeluarkan, dia iaitu Sim Chon Siang, ketika itu masih lagi Exco Kerajaan Negeri Pahang. Bukannya benda itu dikeluarkan pada tahun 1998 ke tahun 2009 ke apa-apa ke, masa tu dia bukan adun ke, bukan Exco ke apa ke. Lesen itu dikeluarkan pada ketika beliau ini menjadi Exco Negeri Pahang. Nama beliau itu sebagai pemunyi lesen ialah nama orang yang sama dengan Exco Kerajaan Negeri Pahang. Jadi itu menjadi isunya. Itu yang menjadi persoalan tentang tata kelola, tentang governance, tentang konflik kepentingan dan pelbagai perkara lagi. Dan sudah tentulah memandangkan beliau ini merupakan pemilik perniagaan, satu soalan terakhir tambahan yang ingin saya tanyakan kepada Sim Chon Siang dan juga Kerajaan Negeri Pahang, khususnya PKR Negeri Pahang. Of course lah kan, kedai nombor ramalan ini jarang rugi, sentiasa untung. Jadi adakah sebagai pemilik perniagaan, Sim Chon Siang mendapat harta dan dana daripada perniagaan tersebut? Dan seandainya kalau beliau dapat harta dan dana itu, ada tak beliau sumbangkan keuntungan itu sedikit kepada perjuangan PKR Negeri Pahang secara khususnya? Atau mungkin untuk PKR di peringkat pusat secara umumnya? Dan seandainya kalau adalah dia sumbangkan harta yang dia dapat itu daripada kedai judi itu, kalau betul tu kedai dia, kepada PKR Negeri Pahang dan juga PKR pusat, maka boleh tak kalau kita katakan yang PKR telah menerima dana judi? Betul atau tidak? Betul-betul.